jadi korang punya ventilation lagi bagus lah. Okay, apa yang saya nampak kat sini, dia punya kelemahan dia, untuk timing pump lebih kurang dalam 2 minit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Bulan puasa kita buka tank kali ni. Okay, untuk video kali ni saya nak unboxing yang ni kemah baru lah daripada brand Widalido, yang ni orang panggil Widalido Wish House. Okay, kita tengok kat sini dia punya packaging dia pun nice. Okay, untuk kemah ni dia ada 3 color yang dia datang ataupun 3 versi. Okay, satu warna kakis, warna hitam dan juga satu lagi camel. Camel ni warna macam baggy kot. Untuk unboxing kali ni saya akan ceritakan secara detail berkenaan dengan kemah ni, sama ada dia berbaloi ataupun tak untuk korang beli, dan beberapa review yang saya akan terangkan lah. Okey, untuk kemah ni dia kapasiti dia lebih kurang dalam 3-4 orang lah. Untuk saiz tak besar sangat, tak kecil, kemah ni memang terbaik. Okey, untuk dia punya pertama dia macam biasa 210D, PU index dia 2000mm. 210D adalah die-nya ketebalan pada material standard A10 untuk ni. Material daripada Oxford Fabric. Okey, dia punya lantai dia 200D. Jadi kita buka dan kita tengok dia punya tebal pada lantai ni. Okey, dia punya A-pole pula, rangka pada pole daripada angin. Yang ni kemah jenis A10. Saiz dia lebih kurang dalam 12cm untuk dia punya A-pole. Okey, dari segi keluasan pada kemah ni juga dia punya saiz dia 280, panjang dia 250, lebar dan ketinggian dia lebih kurang dalam 200cm. Sebelum tu jom kita buka dulu dan kita tengok apa ada dekat dalam kotak ni. Okey, first all macam biasa wah. Okey, berat dia hanya 17 kilo je guys. Memang ringan. Sebelah tangan pun boleh angkat. Okey, bag dia pada saya kualiti dia pun bagus. Agak tebal. Dia punya A10 dia kat sini. Okey. Okey, dia ada bagi dia punya repair kit daripada PVC A10 ni untuk dia punya A-pole dia. Kalau berlaku kebocoran, dia ada bagi dia punya repair kit. Okey, ni dia punya pump dia juga ada dia punya meter PSI. Jadi senang untuk korang buat reference nanti. Okay, ni dia punya pole untuk S10 awning. Okay, dia datang sekali dengan pack. Okay, jom kita proceed buka kemah ni. Okay, first kita buka buckle. Okay, untuk kemah ni seeloknya korang kena pakai ground sheet. Sebab hari ni saya tak bawa ground sheet, so kita proceed je. Okay, dalam ni juga ada bagi dia punya instruction manual cara pasang A10 ni. Okey, ni dia punya S10 awning dia. Dia punya rain cover. Okey, macam biasa, ni dia punya A-pump dia dan atas dia ada safety valve. Okey, dia punya valve untuk inlet dan juga safety valve. Kalau ada berlaku terlebih pump, nanti safety valve ni akan keluarkan korang punya angin. Okey, kita biar dulu. Okey, yang ni pump ke depan biasanya. Okey, sebelum kita pump A10 ni, first korang kena pancang dulu nak elakkan daripada kemah korang ni terbang. Okey, untuk pump korang boleh 2 cara lah. Okey, korang boleh guna auto pump ataupun korang boleh gunakan manual pump lah. Tapi untuk video kali ni saya akan tunjukkan 2 cara pump. Satu manual, satu lagi auto. So kita tengok berapa lama untuk pump A10 ni, untuk auto dan juga manual. Okey, untuk first kita try dulu untuk manual dulu. Okey, untuk pump dia ada PSI. Nilai PSI ni untuk kita reference dia punya nilai dalam lebih kurang 6 PSI sudah memadai lah. Okey, pasang dulu dia punya valve dia.
Okey, untuk timing pump lebih kurang dalam 2 minit 44 saat lah. Okey, cara kedua untuk korang pump. Yang ni tadi kita tengok untuk pump manual dia ambil masa lebih kurang dalam 2 minit setengah. Okey, untuk auto pump kita check berapa lama pula. So untuk korang pump air tank ni, dia hanya memerlukan masa lebih kurang dalam 2 suku. Okay, 2 minit 15 saat. Okey, untuk bahagian depan dia, yang ni dia punya pintu dan sebelah ni dia punya tingkap. Untuk depan dan belakang dia. Okey, untuk bahagian depan dia, sebelah ni dia punya pintu dan sebelah sini dia punya tingkap. Okey, untuk depan dan belakang dia sama lah dia punya position dia. Untuk bahagian atas dia, yang ini jaringan mesh. Jadi kita tutup dengan dia punya top cover dia. Okey, jadi korang punya ventilation lagi bagus lah. Okey, dekat sini dia ada tempat gantung korang punya kipas. Untuk hook dia ada 2. Okey, bahagian sini ni dia punya mesh area dan sini dia punya tempat cover dia lah. Jadi kalau korang hujan, korang just turunkan sahaja. Okey, sekarang kita pasang dia punya top cover dia. Okey, material yang digunakan daripada silver coat. Angin kuat. Okay, bila dah pasang, korang just kemaskan dia punya tali ni. So, part yang terakhir, kita pasang dia punya extend awning. Untuk awning, yang bahagian depan ni, dia tutup sampai habis. Bahagian atas sambungan dia bukan dekat sini dia unik sikit. Okay, dia cantum sekali dengan dalam, dia zip bahagian dalam. Jadi kalau korang nak buka dia yang awning, korang just buka sini dan dia akan memanjang lah. Tapi kalau korang nak buat short saja macam gini, korang just tutup je dia punya zip. Jadi pendek. Tapi kalau korang nak panjang, korang boleh buka dia punya ni, awning dia ni. Okay. Okay, ni dia punya pole dia. Kita buka dulu. So, pole yang dia bagi hanya 2 batang saja. Okay, kita proceed dulu.
Okey, sekarang gambaran dah fully set up lah. Cuma saya tak sambung untuk bahagian atas ataupun extend awning. Kalau ikutkan dia punya extend awning dia panjang lagi lah. So far pada saya, kalau ada awning, dia 2 kali, kira sama size macam awning yang first ni. Untuk extend dia panjang sama je. Okey, kalau korang, jadi korang tak perlu bawa fly sheet pun tak ada masalah lah. Okay, untuk sambungan awning ni dia berjahit, so untuk leaking issue dia tak akan berlaku. Okay, apa yang saya nampak kat sini, dia punya kelemahan dia dari segi side dia ni, untuk hujan maybe akan tempias sikit. Jadi kalau untuk, tapi itu tak ada masalah, ada solusinya. Untuk solution dia, jadi korang boleh beli TPU ataupun buat tambahan TPU untuk tutup cover tepi ni. Hanya korang just clip sajalah. Okay, dari segi ventilation, yang ni seriously antara Aten yang superb. Ada banyak dia punya ventilation ataupun dia punya ventilation dia sangat-sangat luas guys. Okay, dia punya ventilation flow, angin dia tingkap besar, pintu belah side dia belah sini buka luas, dan ada lagi satu tingkap bahagian tepi. Yang menarik untuk belah pintu dia, okay, ni bahagian pintu dia, okay, untuk bahagian ni dia jadi pintu, belakang dia sama juga boleh jadi pintu. Untuk pintu ni kalau korang tak nak pakai, korang boleh tutup ataupun buka bahagian tingkap saja. Dia boleh jadikan tingkap macam belakang ni lah. Bila tutup, dia boleh jadi privacy layer. Okey, dari segi material dia, PU index dia sangat okey untuk level A10. Okey, dan seperti biasa untuk one layer, pada saya untuk kemah ni isu kondensasi saya nampak macam tak susah untuk berlaku, sebab bahagian top cover dia 2 layer tau. Okey, dia tak sama macam A10 lain yang hanya 1 layer. Tapi untuk yang ni dia ada top layer. Jadi apa yang saya nampak untuk bahagian kemah dia, untuk Vidalido ni memang terbaik guys. Okey, untuk bahagian mesh, dia ada mesh dan juga ada top cover. Jadi untuk pada saya, kemah ni sangat berbaloi korang beli. Okey, dekat bahagian tepi dia pun ada poket, jadi korang boleh letak item korang. Dan dia punya apple daripada PVC, dia ada bagi sekali dengan dia punya repair kit kalau ada berlaku kerosakan. So far pada saya dia punya PVC tahan lama. Dia punya A column dia ataupun A pole, dia punya size dia 12cm. Pada saya okey, sesuai untuk material Oxford. Dia punya kemah pun ringan. Kalau orang tanya tahan ke tak, kemah ni sangat-sangat tahan lah. Okey, apa yang saya impress dengan kemah ni, okey, dekat bahagian tepi dia, side dia ada satu lagi ventilation flow, dan dekat dia punya top, okay, dia boleh buka tau. Okay, dia boleh buka bahagian luar dia. Jadi dia improve lagi daripada ventilation flow. Untuk berlaku kondensasi, saya rasa mungkin sangat-sangat minimalis. Siapa yang paling sesuai untuk kemah ni? Okay, untuk family member 3-4 orang, so far pada saya sangat sesuai. Okay, untuk tilam dia boleh masuk satu tilam queen. Dari segi sizing sebelah dia boleh masuk single lah, tapi jadi pack lah. Jadi untuk saya, pada saya korang boleh masuk satu silam queen, dan ada satu lagi ruang kat kawasan tu korang boleh solat. Lepas tu dia punya dari korang boleh letak korang punya barang lah. Kemah ni seriously pada saya sangat-sangat tinggi. Korang boleh berdiri dan dia punya ketinggian dia masih jauh lagi tau. Boleh jadikan tempat ruang solat. Okey, tip untuk dirikan masa kemah ni. Okey, biasa kalau korang dirikan kemah ni, dia angin, masa pump kena betulkan dia punya pole dia, pole dia. Okey, kalau berlaku macam dia terbengkok ke apa, korang boleh buka dia punya zip dia, dan korang boleh repair dia punya pole dia bagi dia lebih tegak lah. So far itu saja pada saya dari segi kualiti, daripada segi untuk family. Okay, untuk cuaca dekat Malaysia kita pun sangat-sangat sesuai. Dia punya PU index dia untuk cover top dia ni 2000 mm. Jadi so far pada saya masih okey untuk waterproofing level dia lah. Okay, overall pada saya kemah ni memang terbaik. Kualiti dia sangat bagus. Cuma kelemahan dia pada side dia ni, yang ni korang kena standby beli dia punya TPU untuk tutup, elakkan daripada tempias masuk kat dalam kemah ni. Yang lain-lain pada saya tak ada masalah. Kualiti dia pun sangat bagus. So kalau korang berminat, korang boleh dapatkan dekat bag. Okay, next kita akan tunjukkan cara nak simpan kemah ni. Okay, sekarang kita tunjuk cara simpan kemah Vidalido Wish House ni.
Okay guys, sekarang dah siap dah kemas kemah ni. Konklusi kemah ni so far pada saya, kemah ni berbaloi dengan harga dia lebih kurang dalam 1,100. Okay, untuk setup dia pun sangat mudah. Siapa yang perlukan kemah ni, orang yang nak mudah setup, okay, korang ada family 3-4 orang, nak cari kualiti dia yang sangat bagus, okay, yang ni highly recommend lah. Dari segi kualiti jahitan dia semua sangat-sangat kemas. Okay, untuk brand Villa Lido ni sangat-sangat puas hati lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Untuk video unboxing kali ni, kita jumpa. Untuk jangan lupa subscribe dan follow untuk video akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.